Jakarta. Orange. 5. Orange. Jeruk. Jeruk. Nama pun is jeruk. Oh, sharing this nasi lemak. Big mirror siap dengan lampu. You like the camera? So, Maya boleh shopping lebih. Aman. Ni dia punya tracking chip. I'll be using this phone. Dekat pick-up point tu, ada orang attack. Ni bebek. Ini ayam geprek. Hola. We're going to Jakarta. And right now, kita orang sedang breakfast dekat Oriental Coffee KLIA 2. Best kan kat KLIA 2? Ada Oriental Coffee. And, okay, sekejap Mai nak tunjuk kita makan apa. Kita order kopi. Mon order chicken herbal, betul. And then, puluban for Afiq. Tadi Dengan roti kaya. Yes. Roti kaya dah habis sebab lapar sangat. And we're going to be sharing this nasi lemak too. Maya sangat excited sebab Maya guna 2 Leica kamera sekarang. And I'm vlogging with Luna Ultra. Lupa. I'm vlogging with Insta360 Luna Ultra. Thanks to Joshua. Macam mana ni? Boleh suap? Testing. 1, 2, 3, 4. Test. Hello. We are in Jakarta. Just now, Alhamdulillah, it was pleasant. Tak ada pelik-pelik. Turun pun okey. Cuma bila nak turun tadi tu sangat jerebu. Oh, memang dia dah beritahu dah cuaca dekat sini panas dan berjerebu. Sebab tu kalau perasan tadi plane kita pakai mask. Plane kita pakai mask. Tak. Gerak lu. I'm not with the group. Sekarang kita sedang nak cari Grab untuk ke Senayan City Mall for Afiq to collect his rest kit. Okay, tadi sementara kita orang buat kerja sikit, Afiq tugaskan Mon untuk cari kopi. And guess what? Mon got the hot coffee in this hot weather. Dekat negara yang paling panas kat rantau Southeast Asia ni, orang minta belikan kopi, dia pergi beli kopi panas. Right now, I'm trying to... Kau nak tengoklah stop this lady. You can see for yourself. Tadi kita orang nak pergi kat pick up point. Dekat pick up point tu, ada orang attend and ada kerusi duduk. Okay. Untuk Maya, this is next level of hospitality which I've never experienced. Kita ni abu-abu. Afiq ingatkan macam apa abu-abu? Abu-abu ni colour kereta dia. Okay. Macam mana kopi panas awak? Ya Allah, tak habis lagi. Okay. Aside dan rasa panas dia, Sedap. Kopi dia memang like kopi basic. Kopi tu kan murah guys. Harga dia RM2 je. RM2 like. RM2 for 2 air. RM4. Satu tu RM2. So macam like for small cup hot RM2. Worth. Cuma panas lah. Hola, kita dah dekat Senayan City Mall and Afiq sedang queue untuk collect rest kit dia dekat rumah level 3 ni. Okay, korang tengok sendiri macam mana keadaan dia. It's so happening. Ini gila. Baik tu duduk sini jaga luggage while Afiq pergi collect dia rest kit tu. Okay, masuk kat sini dia ada macam macam korang pergi airport juga, ada macam metal detector apa semua tu. Tapi just now mungkin sebab hari ni dia tahu crowd ramai, dia tak ada metal detector tu, berterus masuk je. Oh, by the way, I'm so hungry. Jadi mari cari nasi padang yang dekat-dekat sini. Tapi tak tahulah apa. Kita tengoklah macam mana nanti. Perhaps we just head back to hotel ke apa ke. We'll see how it goes. After Afiq collect his rest. Yeay! Ni dia punya tracking chip. Kena pulang ke dapat? Kena pulang lah. Dia kata kalau tak pulang kan $100. Uyo! Almost as expensive as the ticket. Guys, you'll never be ready for this. This is Indonesia punya special edition. Look at this.
This is embroidery, okay? Cantik sangat. And they have it yang in pink juga, like this. Memang cantik. And then kalau yang printed punya, okay, okay. It's not just that tau, embroidery dia. Kat sini pun. Memang cantik. Even okay, ni. This cute shirt. It has the same embroidery pattern. So it's the short pants. And this blue one. It's resort shirt. Looks so cool. And this too. Chomel. This is the last pair. Last one, let's go. Last pair, let's go. Alhamdulillah. Yay. Okay. Yay. Okay. Whoa, cantik. Style. So, if you bought this shirt already, are you still going to buy the merch dekat Benny? Yes. Yang tu dia lagi limited. Lagi limited. Let's go. Semua yang Afiq beli ni last piece. Kan ni last one. Yang ni pun last one. Yeah, same. Last piece. Rezeki. Okay, dah siap shopping. Kita semua lapar. Lapar, Mas. Jadi kita nak pergi makan dekat Rembolan. Maya harap tak penuh. InsyaAllah. Kita cuba sebab Maya tahun lepas pernah nak pergi makan dekat Rembolan ni. Tapi kat situ for some reason dia renovate. So tak dapat makan. Tahun ni we'll see if we get to try. And it's our first time nak cuba Rembolan anyway. Oh, by the way, Afiq jibat banyak tadi guys. And he got his last pair. Afiq dapat the last pair of Hyrox punya stocking. Stocking last pair, kasut pun last pair. Yes. Oh. Alhamdulillah rezeki. And kalau Afiq total semua tadi tu still cheaper daripada beli satu pasang kasut yang sama dekat Malaysia. Yes, betul. So, macam So, Maya boleh shopping lebih. betul. Yeay, jom makan Rembolan. Okay, Maya nak sambung shoot. Kalau korang tahu, sepanjang trip Maya kat Jakarta ni, I'll be using this phone. Xiaomi 17T. S bro. Zero. Oh, macam limau betul-betul. Orange. Zero. Nama pun is zero. Dah. Masya Allah, sedapnya. Tak manis pun. Lain guys. Tak tahu apa yang lain. Memang lain. Wah, bebek. Baik. Okey, terima kasih. Ini bebek, ini ayam geprek, ini tahu, ini nasi bakul. Ni kita orang order semua ni harga dia. Dia bagi complimentary jamu. Jom kita cuba. Rasa dia sedap sebab dia ada balance pedas halia ataupun kencur tu dengan manis gula. Kalau boleh Maya sebenarnya Maya rasa kalau tak ada gula dia Maya akan lebih suka. But it's complimentary anyway. Mesti Maya nak cuba ialah tahu ni. Maya nak ke tangan ni. Tahu. Okay, this is actually really good. Dia memang pedas. Tahu. Tapi kalau makan cili lah. Kalau makan cili okey je. Mai nak cuba ayam pula. Oh, wah, ayam dia memang baru goreng.
Terus Mai nak rasa better dulu, so Mai rasa tak ada ni tanpa sambal. Masya Allah sedapnya ayam goreng kosong pun. Ayam goreng kosong. Okey, kita kena makan dengan sambal je. Sambal dia, saya tak rasa dia sambal geprek tau. Dia more tu sambal bawang. So dia pedas. cili dengan bawang. Jadi ada manis-manis bawang tu. Sekarang Mai nak try bebek pula. Sudah ada yang bantu. Sudah. Sudah. Terima kasih. Ya Allah. Ya Allah bang, abang bebek dia bang. Abang we tak tipu bang. You wouldn't know that it's bebek. Okay. Ni sedap. Nampak? Ni I can eat. Sedap sangat. Lembut. Mai tak ada dapat, orang kata tak ada hint of itik tu, tak ada sebab dia terlampau marinated. Sampai tak ada, orang kata gaminess of the bebek isn't there anymore. Sekarang Mai nak cuba toast ni. Dia dengan nougat and something. Peanut butter. Peanut butter. Okay, lupa dia. Oh, tak ada. Serius, Mai tak tahu nak makan apa. Tapi sedap gila. Yes, I really don't know. It's too good. Memang ada rasa peanut tu. Tapi peanut tu untuk Mai ada dalam kategori yang ketiga dah. Tak tahu apa yang atas-atas dia. It's too good. Now I understand Afiq's reaction earlier. Pak nak cakap pun tak boleh dah. Sebenarnya Mai campur pedas ni. Pedas-pedas tu terus makan dessert. Lidah dia cakap pun memang belum proper lagi. Kita dah habis makan. Okay, kalau tanya Maya kan, honest review, Maya punya first experience kat Rembolan ni selain daripada really good and warm ambient, dia punya hospitality, food dia memang one of the best Maya pernah makan. I think all my life, I must say. Waduh. Paling sedap yang pernah makan. Kalau orang cakap that they had better, then good for them. Untuk Maya, this is the best. And I would definitely come again to try something else. Tak tahulah kalau Afiq, perhaps he's going to repeat his ayam geprek. Tak tahu. But for me, I definitely try another menu. I'll be ordering the same thing. Ayam goreng dengan roti tu. But this time roti tu Afiq punya seorang. Nampak tu, dia dah bagi kita siap-siap. Okay, lepas ni kita nak cari kopi. Korang nampak kan tadi tak ada order kopi, right? Sebab kita akan beli 4 coffee. We had that the first time we went to Jakarta. And nampak tadi, sementara nak datang ke sini ada nampak. Jadi, okay lah. Let's head to 4 coffee. Mai dah order dah kopi tadi. Maya order kopi baru diorang. Nama dia Kopi Dari Tani. Kita orang curious dengan nama dia tu. Macam, apa tu? And for Moon, dia order Ice Shaken double Ice Shaken latte. You like the camera? Kopi Dari Tani. You. Saya lah taninya. Oi, Dia tani. astagfirullah. Dah buka. Oh, Sedang. What is this? boleh ke? Boleh. Masya Allah. Ini bang. Okay. Mai boleh rasa gula aren. Memang.
Tapi the coffee itself is really good. 10 out of 10. Haus. And he's too caffeinated. Yes. By the way, kopi kat sini memang lain macam. Afiq could actually drink Zeus sehari 3 cawan. Tapi dia macam boleh handle. Okay, ni kan baru minum dua je kopi and then my heart rate like macam tadi dekat dalam Grab ada macam do. Okay, I need to cut the caffeine. It's okay. Maksudnya kopi kat sini high quality lah kan dia punya brew dia. By the way, main nak buat room tour sikit. Bilik kita orang ni size yang decent. Bila masuk-masuk je macam biasa, ada pantry, ada almari kan, macam biasa lah. And then the toilet. Toilet dia untuk Maya sangat appreciate. First is dia ada ruang compartment, cubicle. Dia ada cubicle untuk ruang mandi dan toilet. Big mirror siap dengan lampu. Nak bersiap apa semua mudah. Terang. Luas. Tengok ni ruang. Luas nak bersiap kat sini. Lepas tu dekat dia punya, oh by the way, dia punya teh dia pakai Sosro ya. Haruslah Sosro. Gitu. And then oh okay, dia ada this Tropicana Slim sweetener. Next, ada lagi. Big mirror. Ini untuk outfit kita lah. Tengok, oh lawa tak hari ni. Ini tempat letak bag. Ada tempat buat kerja. Ada juga TV. And huge bed. This is king bed kan? Queen. Oh. Queen. Weh, besarnya queen dia. Queen apa ni besar gini? Oh, okay. Ini apa bang? Apa? Oh, ada. Oh, cantiknya view pool ni. Tapi itulah sebab dia reflect bilik kan. Cocing. Bosannya muka tu. Cocing. Kurti penuh. Awak baring lah. Apa yang awak ni kan? Okay, kat situ ada view pool. Kat sini ada view apa? Oh, ada cityscape. And with that, I'm gonna end my vlog for day 1 Jakarta kan. Betul. So it's going to be long day and extra long for Afiq. Harok. Harap. Korang nak beli sign, nak beli Besok lah. nak buat sign. Ada jual lah dekat tempat tu. Oh, ya ke? Okay. So, I'll see you guys on the next one. Thank you for watching. Bye.